بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat dia, alhamdulillah, tengah hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu Jumaat berjemaah, dan kita minta dengan Allah Ta'ala mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung lagi apa yang kita bicarakan pada subuh tadi daripada rangkaian syair Lamiyah Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada subuh tadi kita sampai kepada bait ataupun rangkap syair yang ketiga, yang mana kata Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala: in ahla 'ishatin qadaitaha dhahabat ladzatuha wal ithmu hal. Dia kata sesungguhnya kenikmatan daripada perbuatan maksiat. Tuan-tuan, ni yang pertama. Bila orang ni dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan rasa lazat. Dan kita dah habaq, maksiat adalah perkara yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Sangat sesuai. Kerana tu orang yang melakukan maksiat, ketika itu dia merasakan satu kelazatan. Maka kata Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, tapi kamu kena ingat, bila kamu melakukan maksiat kepada Allah,
zahabat ladzatuha, kelazatan daripada maksiat itu dia akan hilang. Dan dia akan hilang, dia tak kekal. Kerana kata ulama, orang yang sedang melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang ketika itu, imannya sedang tercabut kepada Allah. Dan maka pada waktu itu dia tak fikir apa, dia tidak berfikiran dengan fikiran yang waras. Tapi selepas daripada mana dia melakukan maksiat itu, imma dia akan menyesal ataupun dia merasakan kelazatan itu hanya sebentar saja. Dan pasal apa? Kerana pada waktu dia buat maksiat, iman sedang tercabut dengan Allah Ta'ala. Lalu kata Imam Ibnul Wardi rahimahullah ta'ala, kamu kena ingat, bila buat maksiat ini, zahabat ladzatuha, yang mana kelazatannya pasti akan habis, pasti akan lenyap, dia kata. Tetapi hak ni bahaya. Tuan-tuan, kita dah buat maksiat, rasa seronok, dan seronok itu pun dia tak kekal. Tetapi dia kata apa? Wal ithmu hal, tetapi dosa itu dia akan terus kekal, dia akan tetap ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka bila mana ada dalam catatan Allah Ta'ala, maka orang ni dia akan dihisap, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi itu yang kita terang pada pagi tadi. Manakala pada tengah hari ini kita masuk pula kepada rangkap ataupun bait syair yang keempat daripada Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Wattrukil ghadata, dia kata. Dan jauhkanlah, dia kata, wanita-wanita, dia kata. Dan tuan, pasal pun dia suruh kita jauhkan diri daripada para wanita ini, kerana wanita dia mempunyai fitnah yang begitu besar. Sehingga kata Nabi SAW, adalah lebih baik, kata Nabi, kepala kamu ini ditusukkan dengan sebatang besi. Hak tu lebih baik daripada kamu duduk dengan perempuan yang bukan siapa-siapa di sisi kamu. Tuan-tuan, maknanya orang asing. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana fitnah yang begitu besar yang ada pada orang perempuan ini. Tuan-tuan, sebab itu saya teringat bagaimana satu kisah yang diceritakan oleh ulama berkenaan dengan kesan yang begitu besar pada orang perempuan ini. Tuan-tuan, perkara ni berlaku pada satu orang Tok Bilal. Tuan-tuan, kita panggil macam tu, muazzin Tok Bilal. Tuan-tuan, perkara ni dia berlaku dekat Damsyik, Syria. Ni cerita apa ni pada zaman dulu ni. Tuan-tuan, bagaimana ada satu orang muazzin, satu orang Tok Bilal. Setiap kali dia nak melakukan azan, tuan-tuan, zaman dulu mikrofon macam kita ni tak ada. Zaman dulu bila nak lakukan azan, mereka terpaksa khabat menara. Mereka kena naik atas menara. Naik atas menara, kemudian barulah dilaungkan azan, baru boleh dengar semua kawasan. Tuan-tuan, maka ceritanya Bilal ni setiap kali dia nak naik atas menara, dia akan keluar daripada rumah dia. Dalam perjalanan nak pergi ke masjid, dia akan melalui sebuah rumah. Tuan-tuan, yang mana rumah ni dia didiami oleh seorang wanita Nasrani, seorang wanita Kristian yang sangat-sangat segak, yang sangat-sangat cantik. Masya Allah. Tuan-tuan, tengok pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Hari-hari nak pi azan ni, lalu-lalu kat rumah perempuan ni duk tengok perempuan ni. Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dah hari-hari duk tengok ni, akhirnya apa?
jatuh ke dalam hati si pemuda ni, dalam hati Tok Bilal ni. Dia kata apa? Allah, segaknya wanita Nasrani ni. Kalaulah boleh aku menikah dengan dia, kalaulah boleh aku dapatkan dia, alangkah apa ni indahnya kehidupan ni. Tuan-tuan, akhirnya bila perasaan tak boleh ditahan lagi dah, akhirnya dia jadi lagu mana? Dia jumpa dengan wanita Nasrani ni dan dia menyatakan hasrat dia, meluahkan perasaan hati dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Wanita Nasrani ni kata, kamu kalau suka dekat saya, kamu kalau berkenan dekat saya, masuk dulu agama saya, kemudian kita menikah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tok Bilal ni, tuan-tuan, Tok Bilal ni akhirnya dia masuk agama perempuan tersebut dan dia tidak lagi dah melaungkan azan dekat masjid. Tuan-tuan, ini kesan daripada wanita. Sebab itu di dalam syair Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, dia kata, watrukil ghadata, jauhkan wanita yang lemah lembut. Tuan-tuan, ghadah ni maksud dia adalah wanita yang lemah lembut dan juga wanita yang menggoda. Tuan-tuan, jauhkan diri. Tuan-tuan, bila kata jauhkan diri ini bukan tak boleh menikah, bukan makna kata macam tu. Tuan-tuan, saya pun tak juga kan. Kita pun mahu kan. Kota kita ni ada 4, tuan-tuan. Takut apa? Beras kita beli. Ni Abang Munir dia rakam pula dah. Terlepas cakap. Tuan-tuan, jadi semua orang mahu. Tak ada masalah pun. Kalau dengan cara yang betul, tak ada masalah. Bahkan dalam surah Al-Hujurat yang kita baca masa khutbah taksat ni, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dijadikan lelaki dan juga perempuan li ta'arafu. Tujuannya adalah untuk kenal di antara satu dengan hak yang lain. Tak ada masalah kalau salurannya betul. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kalaulah kamu meletakkan syahwat kamu, tuan-tuan, Nabi gunakan perkataan syahwat. Nabi kata, kalaulah kamu meletakkan syahwat kamu pada tempat yang betul, maka kamu akan diganjari dengan ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia maksud meletakkan syahwat pada tempat yang benar ini? Tuan-tuan, sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah syahwat ni syahwat yang benar? Nabi kata ada. Bila mana satu orang suami dia meletakkan syahwatnya pada isteri dia, tuan-tuan, dia memperoleh pahala yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah dia dekat dengan perempuan-perempuan yang lemah lembut ini, dengan perempuan yang menggoda ini, dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, watrukil ghadah, maka hendaklah dia tinggalkan perempuan-perempuan yang lemah lembut dan juga perempuan-perempuan yang menggoda ini. Pasal apa? Tuan-tuan, dia akan bawa kepada kesan yang lebih besar, iaitu melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri panduan pada kita. Siapa-siapa yang nak tinggalkan dosa pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang dia kata, Ustaz, saya dah zikir sebagaimana yang Ustaz ajak kat saya. Saya dah zikir Ustaz. Bukannya kata sekali dua, saya zikir 1000 kali. Belum dah apa ni ayat liok ni zikir. Tapi tak boleh Ustaz. Mai tang ni Allah dia tak boleh, dia kata. Tuan-tuan, sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kita perhati elok-elok. Allah Taala kata, la taqrabuz zina. Kamu jangan hampir kepada penzinaan, kata Allah Taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak kata la taf'aluz zina, kamu jangan buat zina. Tapi Allah Taala kata apa?
La taqrabu zina, kamu jangan hampir kepada zina. Tuan-tuan, ni cara kita nak lepaskan diri daripada maksiat pada Allah. Lagu mana? Tuan-tuan, apa juga jalan yang boleh membawa kepada maksiat yang tu tutup awal-awal. Tutup awal-awal. Contoh, anak muda misalnya, kalau dia nak jaga mata dia dengan handphone ni, tuan-tuan, handphone ni bahaya. Bahaya. Dia boleh tengok apa yang dia nak tengok, maklumat hanya di hujung jari, segala-galanya di hujung jari. Ada yang elok dan ada yang tidak elok. Tuan-tuan, kalau dia nak jaga dia punya mata dia, maka jangan dia duduk seorang-seorang. Tuan-tuan, jangan duduk seorang-seorang sambil dia scroll handset. Bahaya. Kalau dia ada perangai yang macam tu, tuan-tuan, maka dia kena potong. Dia kena tutup segala sarana-sarana yang boleh membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah Taala kata, la taqrabu zina. Kamu jangan hampir pada zina. Maknanya apa? Segala jalan yang boleh bawa kepada penzinaan kamu jangan hampir, kata Allah Taala. Tuan-tuan, salah satunya apa? Disebut oleh Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, jauhkan diri daripada wanita yang lemah lembut, penggoda. Jangan sama sekali apa dia? La tahfilu biha. Kamu jangan hampir, kamu jangan dekat dengan perempuan yang seumpama ni. Lalu kata Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, tumsi fi izzi wa tarfa'u wa tujal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kata Imam Ibnul Wardi, bila kamu jauhkan diri daripada perempuan yang lembut, yang menggoda ini, kerana menjauhkan diri daripada maksiat dengan Allah Ta'ala, ketahuilah, dia kata apa? Wa tarfa'u wa tujal. Kamu akan jadi orang-orang yang tinggi martabatnya, dan kamu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan jadi orang yang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita menjauhkan diri daripada maksiat dengan Allah Taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam satu riwayat menyatakan Nabi SAW selalu berdoa. Tuan-tuan, doa ni pendek ya. Saya pun selalu baca dekat dalam sembahyang doa ni. Tuan-tuan, amalkan doa ni. Nabi selalu minta dua perkara ni. Apa dia? Kata Nabi SAW, ni doa Nabi SAW. Nabi selalu minta, Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, kami minta perlindungan daripada melakukan dosa kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, dosa ni pagi tadi kita dah sebut, orang yang melakukan dosa dicabut keberkatan di dalam kehidupan dia. Bila keberkatan dicabut daripada kehidupan seseorang, orang ni dah tak ada lagi dah kebaikan pada kehidupan dia. Dan maka Nabi SAW minta dengan Allah, Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, kami minta perlindungan supaya kami tak buat dosa kepada Engkau, ya Allah. Wa na'udzubika minal maghram. Ya Allah, kami juga minta perlindungan daripada hutang piutang. Dan tuan, ni dua perkara yang diminta oleh Nabi SAW. Sebab orang yang nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah bukan mudah. Tuan-tuan, sebab itu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, melakukan taat ada sedikit ringan. Tuan-tuan, orang boleh buat taat kepada Allah Ta'ala, tetapi nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, yang ni berat. Apatah lagi dia melibatkan kepada sosok orang perempuan. Dan sebab itu untuk akhirnya ada satu kisah orang saleh. Ada satu kisah orang saleh.
Tuan-tuan, apa ni satu hari ada satu orang lelaki ni dia tak percaya dengan adanya syaitan. Dia tak percaya. Aku tak percaya ada syaitan ni. Tak nampak dia kata. Dia jenis macam tu. Tuan-tuan, akhirnya apa? Yang dia sembang ni dengan orang perempuan. Satu perempuan yang salihah. Tuan-tuan, lalu orang lelaki ni tadi dia kata aku tak percaya ada syaitan ni. Macam mana kamu ni boleh hindarkan diri daripada syaitan? Sungguh-sungguh aku tak percaya, dia kata. Tuan-tuan, perempuan ni kata apa? Kalau kamu nak tengok syaitan, kamu ikut aku, jalan dengan aku. Tapi kamu jalan dengan aku, jangan jalan sebelah aku. Kamu berjalan di belakang aku. Nanti kamu nampak syaitan. Tuan-tuan, perempuan ni pun dia berjalan kat depan. Tuan-tuan, negara Arab, kan? Negara Arab ni dia Sahrawi, dia padang pasir. Bila kata padang pasir ni angin kuat lah, kan? Perempuan ni eloklah pakai jubah apa semua sekali. Dan bila perempuan ni berjalan kat depan angin tiup. Angin tiup. Bila angin tiup menampakkan sedikit susuk tubuh daripada perempuan tersebut. Dan akhirnya lelaki ni kata, oh cukup dia kata. Kita patah balik semula. Lah ni aku nampak dah setan, dia kata. Lah ni aku nampak setan dah. Dan tuan, sebab itu kenapa orang perempuan dia tak jadi imam? Salah satunya hak ni. Pakat tak rokok lah semua sekali. Kalau perempuan duk jadi imam, kena pula yang jadi imam tu perempuan muda. Pakat tak rokok semua sekali. Maka demikian. Maka kata Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, kalaulah kamu dapat jauhkan diri daripada dosa ini, maka kamu izzi, kamu orang yang mulia, turfa, kamu orang yang tinggi darjatnya pada sisi Allah Ta'ala, watujal, dan juga kamu adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dah habaq dah, orang yang sedaya upaya dia jauhkan diri daripada dosa dengan Allah Ta'ala, segala kebaikan akan boleh kepada orang. Segala kebaikan, rezeki, ketenangan dan sebagainya akan boleh kepada orang yang meninggalkan, bukan tinggalkan, dia jauhkan diri. Kadang-kadang kita pun terjatuh juga dalam dosa pada Allah. Taubat dengan Allah Ta'ala. Tinggal jauhkan diri daripada unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan dia akan diberikan apa? Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu tazkirah Jumaat kita pada tengah hari ini. Nanti kita akan sambung pula nanti pada bait syair yang berikutnya, pada bait yang kelima dan juga yang keenam, insya-Allah. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.